izin kurnianya. Sekali lagi kita dapat berkumpul bersama-sama untuk meraihkan atau memeriahkan majlis pautan kasih. Semoga dengan adanya majlis seperti ini, ianya dapat mengeratkan lagi hubungan silaturahim antara kita semua. Dengan ini, marilah kita mendengar perkongsian dari Datuk sendiri yang merupakan penaja kepada perjumpaan hari ini. Dengan segala hormatnya, dijemput sekali lagi Encik Wan Ahmad Wan Abdul Rahman selaku Ketua WIP dan Encik Syamsuddin Tan Abdullah untuk mengiringi Datuk yang perlu didorong untuk menyampaikan ucapan perkongsian yang jarang berlaku kepada kita-kita, iaitu tim Raja Sakti. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Pertamanya, terutamanya nenek-nenek, datuk-datuk dan tuk janggut. Saya nampak ada ramai ada janggut. Jadi saya dah panggil tuk janggut. Jadi pertamanya saya meraihkan jemputan kita Yang Mulia Tengku Hamzah bin Tengku Engku Mose yang baca selawat. Tadi dia ni adalah penasihat pertubuhan warisan Jebak. Saya sebagai penaung. Dan seorang lagi Tengku Azman, belakang tu Tengku Azman Ibni almarhum Tengku Abdullah. Dia ni ketua adat, ketua pengurusi lembaga adat. Tengku Azman duduk belakang. Cuba bangun abang. Ni Datuk Duta nak tengok ni. Pasal Datuk Duta terlupa dah nama-nama ni. Dan dia suruh dia tak kena, dia terlupa tadi. Jadi saya sebenarnya terima kasih sangat ke Datuk Badarudin. Saya dah cakap, dia kata minta maaf. Dia tak boleh balik kerana dia ada dinner malam ni. Persatuan Duta-Duta besar negara ada buat dinner. Jadi kata tak apalah tu, kalau tak boleh balik pun okey ke Haji Razak. Haji Razak mari, dia mari. Dia faham dah, takut dia cepat kena ambil Haji Razak. Jadi Jak ni memang sahabat sekolah yang rapat. Anak cikgu besar sekolah Seri dulu pergi ke sekolah Menengah Raja Sakti. Awal dulu kita pergi ke sekolah Mentual, tumpang di sana. Rasa pun setahun ke 2 tahun. 3 bulan mari. Ingat tu alhamdulillah lah. Mana mari ke Kedalalak, nama sekolah Menengah Rendah Raja Sakti. Kedalalak dulu. Oh, dia tak tukar lagi. Minta maaf, saya tak ingat. Oh, lama tukar. Lepas tu lah ni nak tukar pula. Bunyi kata sekolah menengah Raja Jebal. Raja Sakti. Kalau Raja Jebal kita tak lulus lah. Jadi kita ni macam MC kata tadi lah, dengan berpisah 53 tahun dalam segi pendidikan lah maksudnya. Tahun 1972 kita berpisah. Kita jumpa balik apabila umur 15, kita jumpa balik umur 68. Bermakna 53 tahun. 53 tahun, bayangkanlah pengalaman yang bermacam-macam perbezaan. Kalau Jak ni walaupun kerja kajian dia pernah kerja apa holding tu? KFC sebagai naib presiden. Orang kerja kajian macam Datuk Badarudin ni. Kalau orang tahu yang kena kenal Datuk Badarudin. Pasal dia anak Cikgu Rahman di sekolah Tawar. Dia ni duta. Masa dia jadi duta dan berhubung 2 kali ke 3 kali tak ingat. Pasal dia duduk Filipina, kompon dengan dia buat di region. Lepas tu dia nasihat ambo, dia kata, dia kata dia mau nak jumpa ni, kalau kau lupa kak duduk di tepi sungai Kamak. Dia ambo pun mikir betul juga. Lepas tu sekali masa dia duduk di Sweden, kalau tak silap ambo telefon dia, minta appointment dengan Duta Malaysia di Belanda. Dia buat appointment, ambo pergi jumpa dengan Datuk Seri Nazri di sana. Lepas tu kat Ilan tu kita ada TI. Lepas Kedalalak ni, kita pergi ke TI Kuantan, saya dengan dia jam lagi. Mana ada perjumpaan apa, jumpalah sekali-sekala ajak dia minum air, boleh lah, alhamdulillah lah. Cuma tu lah hamba terkilan sangat apabila dia kata dia tak boleh balik hari ni. Jadi pasal tindih tadi. Jadi hamba fikir balik, biarlah. Dah orang lain ada tanya, mak ada berapa mak? Mak kata 33, 32, naik tu semua mak. Pun dia takut kamu. Jadi alhamdulillah boleh 33
Mak, berapa orang semua mak? Sekali gambar je, kena kira juga mak. Mak, mana mak? Gue mak tu mana? Ha. 3 apa? 35 makan dah tu. Dah 35 ada 2. Tu berapa 70 tahun tu mak. Okeylah, terima kasih Gue mak ni. Ambo hari tu buat dah, ambo minta dah. Hadirin tepuk tangan pasal ambo bangga dia punya kerja. Tidak tepuk tangan sekali, wis semangat dia. Pasal lepas ni kita teruk lagi dia pergi sampai 70 orang pula. Jadi Wemak ni bagus. Dan ambo atas peribadi ambo kata Wemak ni boleh jadi ketua week. Ketua week kumpulan kita. Jadi dia ojo kerah nak buat makan nak. Dia lah ni sungguh ni. Pagi tadi pun pukul 8.30 awak lah pun dah. Tak boleh gantung kau tu, tak boleh gantung kau ni. Kau mula mak lagu mana ni? Omor dah kelapai. Tak boleh. Boleh kita mudah. Jadi alhamdulillah mak, terima kasih banyak. Dan ambo masa baru ni pun pasal Tan Liasu ni rapat sekolah. Dia anak saudara Cikgu Lah siapa? Cikgu Lah ni Cikgu Lah Baliseng tau. Dia Cina. Ambo bangga ambo elah ke dia baru ni ambo kecek siapa dia Tan Liasu. Ambo lebih suka panggil Tan Liasu. Nama dia dah Samsudin Tan. Tapi pasal ambo bersaing dan berpisah dia nama Tan Liasu. Hak dia baru convert tu ngau orang lain. Ambo masih Tan Liasu. Jadi ambo kata Tan Liasu ni boleh jadi ketua sekretariat buat ambo. Ambo tak ada jabatan. Kerja dia mudah. Kerja dia umur 68 belakang 2 tahun lagi 70. Pas 70 kali gua berjumpa 70 orang tak tengah belakang dah kita. Mana buat tua. Jadi kita ni pemuda tua lah. Kalau nak panggil. Jadi Tan Liasu ambo kata gini Tan. Ambo uruh dia buat black card. Ambo buat cold card untuk dia. Untuk masuk duit. Untuk tengok pok kita hak mana nyakit kronik. Hak mana tak kronik. Ambo buat boran ni tolong isi boran. Ambo buat nama, ambo buat database comel. Pada insya-Allah kalau rezeki ambo zakat duduk bagi keluar negara duduk royak. Gaza lah kapal ambo lebih baik Gaza orang sekolah menengah kedalam dulu. Ambo lah. Hak nu tak orang lain lagi. Alhamdulillah. Tapi ambo rasa tanggungjawab ambo sekolah ambo dulu. Pasal kita kenal daripada belum tu bervisa tu yang boleh royak. Jadi royak ketan dia nak tak nak ambo paksa dia. Dan menjaga kau ni petani yang mana kejap dia lagu mana yang mana urus wallet untuk dia black card wallet. Wemak begitu juga untuk ngerah pun kena bunyi kereta asal 300 liter tu habis dah rasanya. Jadi kita kena kira ngerah bunyi dia telefon pergi ke Kuantan dia cari stop power stop pagi rumah ni suka dia yang peluk ambo. Suka lah dia hanya disuruh pergi di jumpa dah. Dia baik suka lah nak rayaknya. Jadi ubat untuk ambo duduk atas kursi roda ni, ubat dah dia jadi nombor 2. Saya nak jumpa dah nombor 1. Jumpa saya ni hari ni aku suka ni. Sebab tu nanti Datuk Din ni dia okey dah. Dia pergi melawat ambo hospital pun ni. Dia rayak dia lah juga start situ ni. Dia rayak mana? Dia kata Datuk Haji Adani duk tanya dah umur saya. Tanya dah umur dah ibu. Bila nak jumpa? Tak boleh jumpa dengan Haji Adani ya. Dia rayak lah. Dia buat laporan Norizal di gerak kaki. Dia rayak. Kita pun mikir-mikir. Tanya Wemak. Wemak ni pun orang lepas laku. Dia kata boleh kau cari. Sebab tu hari ni kalau Haji Adani tak mari dengan Datuk Baharudin amat kecewa. Ambo hari ni keputusan daripada Datuk Baharudin goyak Haji Adani nak jumpa. Tapi Haji Adani dengan Muhammad di dalam rumah baru ni. Haji buat luar lah tak sudah lagi kau baru kenal lama dia tak jumpa tak boleh bagi dalam lalu. Takut dia pergi ke CIA ke FBI ke tara di mana nyanyi lah kamu. Jadi dia mungkin dia pergi hari kita pergi jumpa dia Kuala Lumpur lah. Jadi orang lain Tina tadi apa dia sebut tadinya Samsiah Mamuknya. Jadi Samsiah Mamuk orang lain tu Zarina Hogia itu ni apa ni Pah ni Datin ni Kabariah. Datin ni Kabariah ni tu isteri kepada Datuk Wen. Datuk Wen ni pernah jadi pengarah pendidikan Kelantan.
Dia Datuk Wei ni sekelas dengan ni ambil DTI. Dia berkait tu. Jadi hak mana-mana tak sebut nama tu, minta maaf muka semua nenek-nenek dulu anak daga hamba kenal. Tengok dah ni nenek belakang tak kenal, minta maaf. Hamba pun Datuk juga, patut janggut pun ada juga. Tapi itulah nak royaknya persahabatan. Kita kekal kalau rasa nak macam royak body. Hak klik body. Kalau nak buat komiti, nak wujud jadi persatuan, nak puasa, nak resi, cuma hamba tak sepenak. Banyak kerja lain. Katalah Wan Mak kata dia boleh tu, tapi dia lah presidennya. Hamba ada di belakang. Lupa juga orang Muslim Agulus. Puluh ada presiden lega selalu. Mana BB tu pasal sabar dah lah. Tidak ada kata pergi meeting hotel pun tak jamu makan. Tak boleh lah lagi tu. Jadi alhamdulillah hari ni nak rayaknya selain pada aku dengan Pak Azman royak dah tadi. Arul bin aku cuba bang. Ni Pak nama di Thailand. 3,436 company. Dia adalah share utama pasal dia Thailander. Kita buat company limited di Thailand. Kalau dia lah jadi majority, tapi tak banyak lah. Dan kita dah buat 28 company termasuk Arman Kuantan ni. Man cuba bangun. Man ni Amawi dia jaga Reserve Bank Canada Company Limited. Dan kita ada banyak. Sebab tu hari ni Amo klik ni, Amo nak tengok hok mana lagi segar lah. Maknanya jangan duduk atas katil. Hok mana ada kedegang, ada nilai lagi, kita ajak bersama. Ngamo mudah 2 kali 2 18. Hok pak kita beri orang lain. Hok 18 kita ambil. Ni Amo nak nego, Amo nak ajar. Dan nak terang peminta nak belajar. Patutlah ke mana kita. Jadi kita dah saja tegurai. Jadi ada ni balik Kuala Lumpur ni, kalau boleh gila pula kita buah. Pasal baru kita dah habis. Datuk Din ni dia kena ambil jarak. Dia waktu garik dia komiti semaya tak boleh. Jadi kita ajak kita buah lebih ke. Datuk Din sebenarnya dah masa bukan open house lah. Kita panggil santai Aidilfitri. Dia dah jidah dengan Datuk Kawan Zaman Hati Air. Jadi okey lah, kita pergi lah. Kita buat apa. Cuma iyalah kalau nak makan tu makan naik Kelantan ke gapo. Kita buat lah pengak ke gapo. Kita makan. Okey. Hak lain-lain pun kalau pergi Kuala Lumpur, semalam siapa yang nak pergi Kuala Lumpur, anak dia duduk Kuala Lumpur nak pergi jalan rumah. Kita nanti lah. Jangan pukul 3 tu 3.10 telefon dia depan pagar. Pasal hamba ni kena orang lain tahu tak turun bawah. Itu je kalau kata pakai link turun mari. Pun payah juga mana notis lah. Itulah jadi kita jumpa hari ni hamba nya sepang royak tadi lah. Walaupun hamba makan ubat hari ni ubat yang paling mujarab dalam hidup hamba. Atas dasar sains tadi. Jumpa sains tu kau mahal. Bukan senang. Ini salaturrahim yang Allah amat cintai. Pasal dalam segi Tuhan ni selalu bertobat, mengakui keesaan Tuhan dan selalu berbaik kepada bangsa yang lain. Cukup. Itu je. Kan pernah kan? Maknanya dia Nabi Musa tanya, dia jawab macam. Nabi Musa kata, Musa kata, Tuhan kata, hakmu, hak akunya tadi. Berbudi dengan manusia selepas. Dalam program apa bagi Living Smile program. Kalau kau Melayu, apa tu apa? Ceria hidup, keceriaan hidup. Amba bina keceriaan hidup. Pasal amba kira mustahaknya umur 68, 2 tahun lagi 70. Jadi kalau boleh tahun umur 70 pun agak pen ambanya. Kalau kita panggil jumpa tu biar penuh depan hotel tu pakai Bentley belakang. Makna gitu maksudnya. Tapi tidaklah tak suruh pakai joli pula umur 70. Anak pun tak wih takut habis tak ada boleh dia. Jadi pok duduk enjoy. Jadi itulah. Jadi kita sama-sama duduk. Hari ni aku nak ucap terima kasih kepada kaum-kaum nenek-nenek lah, panggil nenek lah sudah. Kepada nenek-nenek yang ada, jangan anggap saya panggil nenek ni tua lah. Nenek tu kita jadikan nenek tu sebagai branding baru. Nenek ni orang umur 100 tahun. Jangan jadi aku tua dah weh.
sakit pinggang, aku nenek dah. Tak usah mikir tu. Biar kita hidup 100 tahun lagi, niat dekat Allah SWT, aku nak beramal denganmu ya Allah, panjangkan umur aku, hilangkan penyakit-penyakit kepadaku. Alhamdulillah Tuhan kabui. Ambo dak tak kursi roda 5 tahun. Ambo nego tak kursi roda. Bisa pada belum si roda. Pasal ambo minta kat Tuhan, ya Allah ya aku walaupun puji aku duduk atas kursi roda. Hak satu grup tu hak mata sengit tu dia baca lain, hak mata sekali dia baca lain. Ambo kira ambil positif apa salah. Alhamdulillah. Dengan anak tak jawab, dengan anak monoh jualan si gabu, dengan ambo baca Datuk Dek tak apa dia anak cikgu, anak cikgu besar. Kalau dia sahur tak pelik dia daripada sudumah. Ambo daripada sudu besi nak kena besi luar. Nak ke rumah tu bukan senang. Tapi kerana ambo dikaji tu kilat, dia kilat juga emas tu. Jadi alhamdulillah ambo bangga. Lalu saya baca setengah dalam buku ambo tak ada ambo royak. Ambo ada 4 lesen bank. Bank ambo gerak lah ni hak aktif adalah DZA Quantum Digital Bank. Hak untuk buat cryptocurrency. Jadi ambo dapat kerusakan daripada Hawaii. Dan insyaAllah mana teruskanlah. Dan hal lain-lain tu ada hal lain lah. Lepas tu benda-benda lain. Hari ni sebenarnya ambo nak royak takut baca lain. Oh Datuk Sehari buat majlis nak ajak kita majlis dia nak buat apa? Launching dia punya Reserve Bank Group Company. Tidak. Saya buat tu saya Zahari. Hak launching hak doa company tu hak Datuk Zahari faham tak? Jadi dia ambil ajak makan ni. Bukan ada apa. Jadi kita pada jamu orang luar. Ambo royak tak dengar. Jadi lebih baik royak puak kita. Marah pun ambo tak takut sorak abuk bersama dulu takut belakang. Masa umur 15 tahun dulu. Jadi dulu masa dulu dak royak pengalaman dengan Datuk dia sekali. Ambo Samsiah Bamuk dengan Rojak Umar. Dipilih profesor di sekolah Merbah. Jadi 3 orang daripada sekolah sendiri. Kalau kalau ngaji tu beres, kalau profesor tu lepas ambo 3 orang ni lah maknanya. Tak tahu dah jadi apa. Tapi dah 3 orang nak suruh jumpa mula. Masa dia jenah. Ambo Samsiah ada gajah. Yalah kira masa tu pun anak jual nasi kapur boleh pergi jugalah. Ajak tu rasa Pak Muk ni tukar kebun ke jak? Ayah dia buka kedai rocik. Ayah buka kedai rocik. Oh Pak Muk tukar kebun besar lagi deh. Bandar bisnes ada benih bisnes dah lah. Alhamdulillah. Jak ni tak sekira lah dia buka anak orang ni. Jadi maknanya mari ni. Jadi ambo duk fikir balik tanya Wemak 33 orang ada. Jadi minta ke hotel menu dia patah 2 menu. 152 riyal per head, 155 riyal. Ambo tengok tanya orang Tina ambo ni dia biasa kalau buat majlis dia tu kau dah makan ni. Jadi kata orang Tina ambo dia kata pilih 55 lah. Kalau 53 you sama bodoh dia kata kita pilih 55. Tengok menu 55 ada spaghetti. Mikir juga. Orang kita lalat ni pandai kau makan spaghetti. Rupa hari ni spaghetti habis dulu. Jadi ini boleh buat pula lah Mak. Spaghetti jugalah Mak. Jadi terima kasih bukan saja nak juk ya ni, nak gora. Jadi kalau kita bersama besok macam ni juga alhamdulillah. Kalau orang lain boleh buat apa kita tak boleh buat. Kita ni umur 68 ni orang yang apa orang kata matang, terlalu matang. Kalau tak pandai apa, kita kematangan ada. Datuk pada Rudin dia nasihat oleh cara dia tahu udah luar jak ni apa ni pusat daya kat telah syarikat nak lakban nak baru jak boleh royak dia test tu. Dia ada kafe nama apa kafe jak? Oh Melaya. Oh sampai ke Ani kan. Ditunjuk kalau mari kalau ke minum air lain kalau dekat dengan hotel jak. Apa salah ke kedai hotel jak? Kedai jak. Kafe jak. Dia kita ingat kita orang Kelantan ni biar satu semangat Yahudi jati diri. Yahudi ni saya dia ajak dia makan kedai. Dia pergi makan pasal saya dia ajak. Tapi dia bangun dia nak beli rokok. Saya dia kata apa pun nak bangun cari rokok. Rokok Musa ada sini. Dia kata biarlah dia nak kedai Yahudi.
Okey, dah royak. Orang kata saya, dia kata, mu tak tahu je. Tak apa, ujian ada. Kedai, apa, Yahudi ada kedai lobi. Kita boleh kedai setara tu. Tak boleh, kalau tak boleh, bunyi Kelantan, bunyi orang kedai lalak, belakang lalu. Pasal kedai lalak. Jangan belakang, kita orang hebat. Ambo memimpin. Orang kata apa? InsyaAllah, Abu ada belakang. Bukan Abu nelan, Abu tak kasi roda. Tapi boleh kecek lah. Kita sama-sama batu. Banner. Batu terutamanya bagi tugas ke dia tu Tan Liasu. Dia ke urus Ambo buat dah borang ni. Dia tu dah ambil pada dia bagi. Biar dia tilik cepat. Ambo buat dalam ni sumber sebelum pecah ni. Dan sumber selepas pecah. Apa bukan Ambo nak tahu sangat. Jadi Ambo tengok situ tu Ambo tahu Ambo mana Ambo nak letak. Yang kedua Ambo buat dalam borang ni penyakit. Satu separa kronik. Satu penyakit kronik. Jadi isilah sakit gapa tak usah mandu lah. Wah pinggang ke gapa-gapa. Katalah bagi tak segar pun masuk. Kalau dapat nak masuk buat kita apa salahnya. Tulis. Jadi kita akan buat database lagu mana siapa orang kita penyakit kita dah tahu. Mana kalau tanya 4 tahun lagi, duk main bola. Maknanya hebat lah buat kita. Ni duduk atas katil. Okey, buat kita kumpul. Kita pergi melawat atas katil mana hospital mana. Siapa kena bawa bawah. Siapa kena bawa gapa-gapa. Janganlah gila. Nak operate gigi. Dia bawa pun nak makan lagu. Mana tak boleh. Jadi Tan Liasu akan susu. Abang akan kecek ke dia. Lagu mana nak buat. InsyaAllah. Mungkin akan Amal buat medical card diri. Asyik pada zakat Amal masuk medical card. Kita susu apa-apa. Kita nilai nak tolong orang. Demi ya Allah ya Tuhanku. Tak ada kerja lain. Jadi kalau kita berniat baik, bersangka baik, insya-Allah. Sebab tu Amos selalu sebut dalam buat negara, kita jangan jadi serigala nganggu. Jangan jadi sour grape. Kita jangan kata buah masa kalau kita lompat tak apa. Kita kena royak lutut aku ngowe, butuh lompat kalau boleh kat maya aku 3 butik. Jadi royak tak ada gila serigala lain buah tu masa. Jangan tak baik. Itu negatif. Itulah Amun nak raya hari ni jadi panjang. Dia berapa minit dah? Lebih 20 minit dah. Lebih dah. Tak apa Amun ambil 3-4 minit lagi. Pasal 3-4 minit untuk Datuk Deng, Datuk Badarudin. Pasal dia Ambo tak jangka dia balik hari ni. Muncul dia tak telefon. Tadi kalau dia telefon, dia kata nak pergi kat mana, kat Ambo suruh trafik tu. Dia ambil dia Mayata. Takut lambat tak jumpa. Ni kenalah dia mari, Alhamdulillah. Dan kita sebelum Ambo maknanya beriti ni Ambo nak mintanya semua ada kita doa lah Fatihah satu surah kepada sahabat-sahabat kita. Yang lagi siapa Zali Amik, siapa lagi? Nasir, Cikgu Nasir. Cikgu Nasir tu berapa? TI. Siapa lagi? Mastur Rayati, siapa lagi? Asnah Mak. Kita pagi kita baca doa, kita doa kepada saya sebut tadi. Siapa orang lagi? Okey, kalau 20 orang lebih. Jadi Ambo ni nak baca tak pandai, tapi Ambo boleh memulakan bolehlah. Jadi kita doa beri hadiah Fatihah sekali sebagai kepada semua. Kita mulakan baca Fatihah. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, alhamdulillah. Sekurang-kurangnya kita ada perjumpaan hari ini. Sahabat-sahabat kita pergi rasa apa nak kata lega kita tak tahu. Tapi sekurang-kurangnya saya dia ni ingat gitu aja. Pahala Tuhan bagi sangat besar. Jadi itulah daripada Amal Musyraf balik MC. Terima kasih kepada Tan Liasu dengan Wemak ni orang peranan besar besar. Tan Liasu jaga kebajikan kesihatan. Jangan kebajikan benda-benda lain, kesihatan. Kita nak tengok orang kita biasa. Jumpa umur 80 ke 100 tahun biasa. Berebut gitu sihat. Tidak kata gitu gini. Kita nak patut kita ada pula. Hak mana duduk hospital royak kok kita. Royak ke Tan Liasu. Kita susun kita pergi melawat.
Kalau tak boleh melawat pun, kalau walaupun jauh hamba orang Datuk D ke, hamba buat gapo-gapo majlis berupa doa kepada Allah SWT. Jadi mak jangan letak jawatan mak. Awak mak penat ni kerja apa ni? Tukar buat pating pun tak ada. Tak ada hari ni tu minta duit dah main. Dia duk ngadu tak apa esok kita lah. Berapa ya mak? Bela 85 ya. Tak apa ambil 100. Dia kata berapa 100? Ada upah dia mak duduk jajan tu. Ambil tak ada apa. Memang jati. Dia kata malah dia dah duk bukit memang jati jangan begitu tak baik. Ni berjenis kita lawak berjenis drama. Dia nak puih lah. Bukannya siapa pekak kita tarik kereta kan. Utak jati. Jadi itulah daripada Abah. Abah sebenarnya lepas Abah kecek ni, lepas ni Abah nak minta Datuk Badaludin wis sepatah dua kata dekat Razak Umar. Abah nak suruh orang lain dengar juga. Dia pengalaman Datuk dia besar 4 negara jadi duta. Macam-macam. Duta yang paling duga yang besar dia ni pihak anak di rumah. Orang Sweden ni buat report. Pernah juga nak mikir dia. Amba jatuh tu lah daripada Amba sudahi. Lepas tu Amba jemput apa Datuk pada dia lah. Amba sudahi daripada Amba. Jak dulu. Jadi tak jak dulu. Jadi jak dia ceramah ni. Cuma jangan dia menjajak. Dia orang ceramah PDN ni dia laju. Jadi daripada Amba ucapnya ia akan berdua. Ia akan saing dengan dikau aku sembah. Dengan dikau aku bermohon pertolongan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'alu alayya wa ulu muslimin. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Okey, amba sekolah kejap. Datuk bak minta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Jack kita. Sangat kecil ni Allah Akbar. Datuk Day kita Dani daripada Kuala Lumpur sampai dan sahabat-sahabat saya yang lain lah ya. Kalau masih ingat dulu saya jadi tuan kerja tok awal kan. Jadi benchmark cikgu tunjuk semua rambut saya. Tiru macam Razak dia kata. Saya ingat lagi. Jadi kenangan lama tu alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi di sini ya. Saya ucapkan terima kasih kepada Datuk dan Dating ya, kerana mengancurkan program yang sungguh murni ya. Saya sangat teruja lah ya. Ikhlas saya cakap semoga Allah memberkati jasa dan Datuk ya, uruskan program ini ya. Dan kita harap perjumpaan kita dapat teruskan dari masa ke masa ya. Jadi selama 53 tahun saya terjumpa dengan semua jadi alhamdulillah diberikan umur yang panjang, murah rezeki ya. Dan kita yang pentingnya bila bersara ni kita sentiasa ceria dan bahagia lebih daripada semasa kita bekerja dulu kali bekerja lah ya. Itu saya pesan kepada pesara-pesara atau keluarga emas ya. Jadi saya tak nak ambil masa yang panjang. Jadi saya harap lepas ini kita dapat berjumpa lagi ya. Saya amat terima kasih kepada Datuk Badaludin dengan Adani ya, kerana daripada KL datang purposely untuk menghadiri program kita ni ya. Saya balik awal lagi 2 hari 4 ya. Saya bagi tahu kepada Datuk Dahari walaupun tak jadi buat ada suara saya datang Datuk karena insya-Allah kita kawan-kawan tak ada isu benda tu ya. Mungkin lain kali lah Datuk kita jumpa di sana ya. Jadi saya harap kita sentiasa ceria, jaga kesihatan yang terbaik dan insya-Allah kita dapat berjumpa lagi di masa yang akan datang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Haji Razak Umar. Dan Ambo tadi lupa nak terima kasih juga ke Haji Adani. Dia balik kemari Ambo dengan dia ni, kerana dia pergi rumah. Ambo telefon dia, kata ni kalau saya mau siapa kau ambil airport apa dia sudah tak Ambo dia Ambo pergi. Dia kata tak boleh, dia kata tak boleh nak pergi rumah kakak. Tak apa, alhamdulillah. Jadi seterusnya macam janji tadi Datuk Bak kena royak. Kita minta duta ni pula kecek ni. Duta nak royak lagu mana, bahasa duta ni kita jangan jumpa. Cuma alhamdulillah daripada sekolah kita lalak ni Bak ni lahir seorang duta yang hebat. Kalau dia lama ni menteri luar kot.
politik. Okeylah, minta Datuk Din. Sorry Datuk Bak. Amba panggil dia Datuk Bak. Glamour sikit kalau Datuk Badarudin nampak orang tawan. Panggil Datuk Bak tu Kuala Lumpur sikit. Kalau Datuk Din tu macam panggil doa. Amba panggil Datuk Bak jadi nampak. So lah sikit. Okey jemput Datuk Din. Berapa minit ada ni? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mula-mula sekali resmi dulu. Ucap terima kasih banyaklah Datuk Zahari. Datuk Zahari saya tak bodoh lagi. Dan juga Datin, tak jumpa ke Datin. Datin dia ni yang berkenal masa dia kecil-kecil lagi juga ni. Masa dia kecil fire lagi. Belum dia kahwin ni, dua tu lagi yang berkenal tau. Jadi Abang minta maaf kalau ada masa-masa tadi tak ada nak salah sebab orang tengah selawat. Jadi bukan sombong ke apa. Jadi kalau ada tubuh baru tadi tak ada nak tanya khabar, tak ada nak salah khabar, minta maaf lah. Masa ada salah pun tak kenal siapa. Di antara talian semua memang tak kenal sendiri. Dan Nudin kalau dia tak ayak memang tak kenal lah. Dah berapa tahun? 53 tak jumpa. Kau tak berapa. Jadi kalau laki-laki itu memang ada setengah pun tak cari sebenarnya. Tak tahu siapa. Memang. Kalau hot dinner tak pakai cari jumpa memanglah Samsia apa ni Darina. Apa dia lagi hot biasa jumpa? Ni Masura ada tu kan? Apa dia hot Malita. Datin kita Datin kepada siapa lagi? Jumpa kalau mau tak sebut nama tu minta maaf lah pasal jadi terima kasih berlaku lah pasal terima jemputan hak tuan rumah tu, terima kasih dah pasal menganjurkan menaja. Hak nombor satu sekali terima kasih kepada Datuk dan Datin ni Muhammad lah. Pasal bila dia telefon gambar tu Datuk tadi banyak tu mak kata memang ada dino tapi lama-lama mikir pula hak dino iyalah satu duta tu. Tapi hak ni 53 tahun tak jumpa jadi mayat ni teman-teman hari ni. Tapi tak ayak ke dia, tak ayak ke Datuk tadi. Kata tak berita kita jumpa dan Madlin biar dia kecil lagi. Mak pun tak tahu pun tak balik. Tapi memang sungguh aku setuju dengan Datuk Zahari. Mak bukan setakat 5 bintang. Kalau daripada 10 bintang tu 12 bintang boleh bagi. Bahagian kerja memanggilkan. Pasal amat tanya gini. Kata minta telefon siapa kau? Mak. Dia tadi pergi belakang. Tahu kan tu dia pergi rumah. Jaya Jaheng lagi. Rumah yang cari rumah tina-tina zaitun ke apa semua. Kadang-kadang aku terlupa ada nama. Tak ingat macam tak pernah ada. Dia kata Cik Basok. Cik Basok ke apa lah. Orang tahu kan aku lupa nama. Cik Basok. 53 tahun tak jumpa kan. Kita dia pergi cari tu rumah. Rumah Sabariah apa. Sabariah tak boleh tahu kan. Jadi apa aku terlupa belakang lah. Jadi memang bagus lah. Baik nak cari macam dia ni. Jadi memang kena sungguh lah. Memang latih dia. Lain-lain itu terima kasih sekali lagi. Jadi maknanya pada hari ini kita merasa bersyukur semua lah. Kerana di peringkat ni pelabel tahun umur kita ni dan 53 tak jumpa hari ni baru boleh jumpa. Tak sekira lah kapal kita kerja kapal dulu, kita kerja kapal pecing kapal. Kita kira kita satu angkatan masa ngaji dulu. Sama-sama tingkat 3 habis start dengan tingkat 1. Di situlah permulaan kita. Dan akhirnya mudah-mudahan kita akan jumpa lagi kalau panjang umur. Kita tak tahu sebab itu kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak tahu. Mungkin ini pertemuan terakhir ada di antara kita tak tahu. Jadi kalau ada apa-apa tu amal minta maaf. Kalau ada zaman dulu ada tuan ke apa minta bayarlah. Mana tahu pasal dulu kita pun apa tuan banyak sekali nak bayar sebut nama ni. Umar Zu. Sebab tu bagus sikit. Umar Zu apa tuan banyak dengan Zu. Pasal apa umur dia paling dekat dengan sekolah. Jadi tanya petai ada kegiatan ke apa sokai ke apa tu.
Jual tu dia makan nasi dia. Jadi kak ayah dia tengah amat terima kasih benar. Kak ayah dia, kak ayah yang penting. Jadi rumah dia tegak sekali seminggu, 2 kali, 3 kali seminggu kalau ada dekat petang, memang makan nasi dia. Jadi begitu aku tak sepanjang sangat pasal benda ni nak kecek panjang, memang boleh kecek, tapi apa rasa tujuan kita ni adalah orang masing. Jadi secara ringkasnya, bila lepas pada ngaji di Kelala, amo pergi ke Kuantan. Jadi lama ni kan ikut sehari. Kerana ikut sehari, Wan Syakri, Wan Syakri, Cikgu Nasir, Hasan Basri, Zali Hamid Arwah, siapa ni Lokme, siapa lagi? Jadi lepas pada Kuantan, amo sambung ngaji di bawah tangga stadium. Lepas tu pergi ke UN. Habis UN start kerja lah, China Pecing lah. Jadi betulan tu mana rezeki amo lain pada orang sikit pasal dia banyak ke luar negara. Jadi pengalaman tu macam-macam lah bila luar negara ni. Cuma Datuk Zahir sebut tadi, di antara pengalaman payah juga tu, masa berduduk di Sweden tu, dua pegawai kerajaan kita dimasuk ke dalam penjara kerana menterang hotel. Jadi kita nak susah masalah satu hal ni. Itulah makna pedoman dia ada. Yalah, bila kita duduk negara kan, kena hormat undang-undang negara tu. Tak boleh nak pakai undang-undang negara kita tu ya. Kita pergi mana-mana pun kena hormat undang-undang negara dia. Macam kita expect, kita nak rakyat asing hormat kepada undang-undang negara kita. Gitu ya. Peribahasa pada katakan di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung lah, itulah. Jadi sekali lagi amo lagi dengan terima kasih banyak-banyak Tuan Zahri datang. Semua sang-sang semua mari. Jadi semoga pertemuan kali kita kali ini adalah bukan terakhir lah. Kita panjang umur kau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kita nak kemas sikit mana undang-undang negara oleh kita buat kini lah. Masukkan dalam lembu mengembah, masukkan dalam kambing mengembang. Cuma terima kasih kepada sorry, apa pakai sorry, Hasan Basri. Dia lah malam maya ajak suruh Datuk Din boleh balik. Jadi Datuk Din ni dia memang tak nak balik. Kau orang lutor kan. Pertumpahan budak lutor pokok kau 20,000 seorang pakar. Nak jual lepas pecah. Tapi Hasan Basri kata tak sampai bayi. Kawan malam ni selagi tak jawab kepada siapa-siapa Datuk Din boleh balik, kawan tak berhenti sembahyang. Dia buat, dia ya akan siapa, amo berilek lah. Tahu Datuk Din siapa. Maknanya Hasan Basri ni walaupun royak tu akhir mulut titik dan hari ni dia bisa pada orang lain. Saja korang yang tu, sorry ni. Lama tak korang, tak kita dua ni. Tu lah. Ustaz dah ni ngajar masjid-masjid. Ngajar apa? Ngajar Mulut titik kecek. ngajar ulama di masjid-masjid. Alhamdulillah, alhamdulillah. Biar tanya masuk bajikan. Biar dia ngajar pakai bateri lagi. Barulah tu email pakai berguna jadi tu email. Okey, terima kasih. Okeylah, MC amo serah balik ke besi nak teruskan acara sedikit lagi. Dengan ini dipersilakan Encik Wan Ahmad Wan Abdul Rahman, Ketua WIF Tim Raja Sakti, dan Encik Tang Yang Su atau Syamsuddin Tan Abdullah bagi mengiringi Mr. Arun bin Yaakob, iaitu rakan kongsi utama DZA di negara Thailand, dengan disertai oleh Datuk DZA sendiri bagi merasmikan dan menarik ribbon banner. Dipersilakan. Okey, 1, 2, 3. Okey, majlis melakukan ucapan terima kasih kepada yang bersama Mr. Arun bin Yaakob dan sahabat-sahabat semua. Silakan Encik Wan Ahmad Wan Abdul Rahman untuk menerima sijil ni.
Dan Encik Tan Lian Su. Ini seterusnya penyampaian Cold Wallet Black Card kepada yang dihormati PCP Besaran. Tunjuk. Terima kasih kepada Yang Dihormati Tuan Muhammad bin Taib atas penerimaan Cold Wallet Black Card. Terima kasih kepada Yang Mulia Tengku. Okey, seterusnya majlis menyerahkan kepada yang dimuliakan Datuk. Persilakan Datuk. Dah majlis dah habis, cuma merasa kalau hak comel lah. Ada kenangan kita ambil gambar ramai-ramai. Ambil gambar dekat Datuk Bak ni kita buat boleh ke tak?